Nak sujud lutut sakit, sampai solat pun jadi tak selesa. Sebelum tu, tekan button follow dulu dan komen lutut. Bila lutut sakit masa nak sujud, itu tandanya sendi dah kehilangan sokongan yang fleksibel dan juga pelincir semula jadi. Bila keadaan ini berlaku, pergerakan kita tu jadi sakit dan tekanan pada sendi tu meningkat. Sebab tu kita perlu support dari dalam dengan 3 vitamin yang sangat penting ni. Yang pertama, omega 3, dia kurangkan keradangan supaya sendi tu lebih tenang dan kurang sakit. Dan yang kedua, B-complex, dia bantu untuk saraf supaya pergerakan tu lebih terkawal dan juga tak mudah lenguh. Dan ketiga, kalsium, dia bantu struktur tulang tu supaya lutut lebih kuat menampung berat badan. Bila konsisten, pergerakan kita ataupun ibadah kita tu jadi lebih selesa. Okey, nak dapatkan 3 vitamin ni dengan konsultasi percuma, komen lutut ataupun boleh terus klik link di bio kat